Menu hari ni sangatlah senang tuan-tuan dan puan. Hari ni kita nak buat sambal sotong. Sambal dia buat pekat-pekat, makan pula dengan sotong yang lembut tu memang sedap. Caranya mudah sahaja. First kali kita nak matikan air sotong ni. Step ni penting untuk elak sambal jadi berair. Dia guna lebih kurang 1 kilo sotong. Okey, dah keluar air sotong tu, boleh angkat dan ketepikan. Air sotong ni dia simpan untuk tumis sambal kita nanti. Next, kita nak kisar halus 10 batang cili kering, 2 biji bawang besar, 2 hiris halia, 4 ulas bawang putih, sedikit air dan juga belacan yang telah dibakar. Aku lupa nak kisar sekali. Kita tenyih je lah ya. Berpisahlah macam mana pun, akhirnya dalam kuali bersatu jua. Okey, tumiskan bahan kisar tadi sampai dah pecah minyak, elok, cantik macam ni. Bolehlah masukkan air sotong kita tadi bersama 1 asam keping dan perasakan dengan garam secukup rasa. Dia nak letak petai sikit lah dalam sambal kita ni. Dan last sekali bolehlah masukkan sotong kita tadi. Okey, gaulkan sampai mesra, tak payah lama sebab kita tak nak sotong tu overcook, nanti liat sotongnya tercabut pula gigi. Siap dah sambal sotong kita, sedia untuk dihidang. Nak makan dengan nasi lemak boleh, dia makan dengan nasi putih, ini memang serius sedap. Senang je buat dia, jangan lupa cuba tau. Bye-bye.